sekarang ni Korean cafe pun dah ada ayam gepuk juga. Ya, semua dah dimelayukan. Memang kenalah dengan tekak korang. Kali ni dan keluarkan menu baru tau, iaitu katsu platter. Memang portion dia besar-besar. Yang ni ada 2 versi tau. Kalau nak pedas boleh try spicy cheesy tteokbokki. Dan yang kedua pula carbonara tteokbokki. Yang ni sangat creamy. Anak-anak pun mesti suka makan. Paling suka dia punya ayam sangat crispy. Lepas tu kan korang, katsu platter ni dia ada nasi juga. Ada 2 flavor, buttermilk chicken katsu rice. Ada sop tahu, korang akan dapat kimchi juga dan juga sayur kobis. Untuk cheesy chicken katsu rice ni dia ada campuran mozzarella cheese. Yang ni sedap tau kalau korang makan panas-panas. Antara banyak-banyak menu yang Kak Jem tertarik, dia punya nasi ayam gepuk chicken tender. Yang ni memang rare tau sebab ayam gepuk dia, chicken tender dia betul-betul win habis. Ayam dia memang rangup, sambal dia boleh tahan pedas juga. Memang kenalah dengan cita rasa orang Melaka. So kalau datang dekat sini korang try tau dia punya nasi ayam gepuk. Untuk dessert, macam-macam dessert korang boleh try dekat sini. Yang ni Kak Jem try dia punya carrot cake, boleh tahan sedap juga. Kalau korang nak try yang crunchy-crunchy, yang ni best tau sebab dia tak terlalu manis. So yang ni Kak Jem suka sangat. Banyak je lagi menu yang menarik tau dekat sini. Korang yang datang lepak dekat sini confirm lah kenyang. So orang-orang Melaka jangan lupa tau serbu je dekat Dan by the Aftertaste ni. Okay, bye. Assalamualaikum.